Tolong beri pencerahan tentang solat jenazah ghaib. Waktu solat macam mana nak solat? Lepas tanah, masa mandi ke masa kapang? Baik. Semayang mayat ni ada dua jenis. Satu, mayat ada di depan, hadir bersama, dipanggil semayang jenazah hadir, biasa kita buat. Satu lagi dipanggil semayang jenazah ghaib. Maknanya kita yang semayang dia ada, jenazah tidak hadir bersama, dipanggil semayang mayat ghaib. Okey, caranya sama saja, iaitu mesti mayat sudah selesai mandi. Kalau tengah mandi tak siap lagi, kita semayang dah sini, tidak sah. Lagi contoh mayat Kuala Lumpur, kita nak semayang di setiu pukul 10, ramai-ramai naik sejik, faham? Kita kena tanya dulu di Kuala Lumpur tu, Tok Imam kita orang pukul 10 ni nak semayang ghaib ni, sudah dah pergi mandi? Tok Imam kata siap dah mandi, faham? Kita pun Allahu Akbar, semayang sunat ghaib mayat Kuala Lumpur, sah. Faham lagi? Habis semayang orang dulu kata baru siap, sudah kerja dah lah. Tadi dah kata sah dah, kita tanya dah, tadi mandi Tok Imam, mandi junub dah, salah faham dah, bahang mandi junub Tok Imam. Faham? Ya, mayat baru siap, kena semayang semula. Tadi tidak sah. Apa? Rupanya Tok Imam mandi junub. Faham lagi? Jadi sunat tunggu selepas kapan, makruh sebelum kapan. Tapi sah. Sudah dah mandi, dak kapang lagi, kita semayang dah, sah, makruh. Sudah dah mandi, kapang pun sudah, afdal. Ingat tu? Nah, angguk lagi bahami orang dak ingat pula. Nampak tak? Dak masuk dalam mata.